Tuan, tuan, cepatkan. Tuan, ni berat betul ni tuan. Saya rasa ni beam ni. Saya rasa ni beam ni. Gila besar. Ya Allah, berapa kilo ni tuan? Ya Allah, besarnya. Wih, besar tuan. Ini besar tuan. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel aku Fazil Angler. Dan hari ni aku bersiaran, masih lagi bersiaran di wetland Putrajaya guys, bagi memburu satu spesies. Bukan spesies asal kita, ni ada spesies pendatang. Dan ianya bukan peacock bass seperti mana yang aku pernah post sebelum ni. Dan ia adalah satu spesies yang mungkin korang tak percaya. Ia adalah spesies baung ekor merah. Baung ekor merah yang kebetulan sebelum ni aku pernah daratkan. Kalau korang tengok YouTube aku sebelum ni, dalam 2 ke 3 bulan lepas aku daratkan secara tak sengaja baung ekor merah ni. Dan aku pasti bukan sekadar 2 ekor tu sahaja yang ada kat sini. Aku pasti mesti ada banyak lagi. So hari ni aku turun lagi sekali dengan menggunakan setup yang sama. Setup ultralight guys. Setup ultralight flat sis, hot flat sis 2 kalau korang boleh tengok kat sini nampak ke tidak, 2 hingga 6 lb. So kenapa aku gunakan setup ultralight untuk memancing ikan yang besar, ikan yang tak selayaknya untuk setup ultralight ni? Pertamanya memang aku buat dengan niat. Aku memang nak patahkan rod yang aku dah beli sejak tahun 2018 ni. Memang lihat memang susah sangat nak patah. Aku nak memang dengan niat untuk supaya terbukti lah, berbaloi lah aku pakai dan patah untuk mancing ikan yang besar ni. Tapi aku punya spek tali aku tebalkan lagi, memang tak ikut spek UL. Aku pakai saiz 40 lb sebab niat aku untuk supaya ikan tu, supaya tali tak putus dan ikan berjaya didaratkan. Dan juga kalau nak ikut spek dia akan rosakkan rod ke, akan rosakkan cincin ke apa ke, tak beam. Memang aku dengan niat untuk merosakkan dia lah. Jadi kat sini aku berada di wetland Putrajaya. Wetland Putrajaya sekali lagi untuk mendaratkan spesies ni menggunakan setup menggunakan rod ultralight, tapi bukan setup ultralight, rod je ultralight. Dia punya tali masih tali yang tebal lah. So untuk dia punya mata dia, okay, mata dia kalau korang tengok, mata dia saiz berapa ni entah, tapi mata yang tebal lah. So kat sini aku pakai dawai. Aku direct je terus, aku tak ikat leader, malas nak ikat leader. Sebenarnya banyak lah yang aku tak ikut tak ikut peraturan dalam mancing lah kan. Pertamanya aku tak pakai leader sebab leader ni pada pandangan aku dia adalah untuk menyerap hentakan ataupun menyerap shock yang pertama tu. Shock leader ni untuk masa ikan mula makan tu, seluruh tali kita dalam keadaan tegang. Jadi bila dalam keadaan tegang ni, dia menyebabkan kalau tanpa shock leader, mainline kita boleh putus lah. Tapi disebabkan aku pakai rod UL, rod yang lembut tu sendiri telah menyerap asakan yang pertama tu. So bagi aku kat situ dia dah function as a leader lah. Sebab tu aku tak pakai. Dan Alhamdulillah kebanyakan setup UL yang aku pakai sebelum ni memang aku tak pakai leader pun. Alhamdulillah lah tak putus. Kecuali kalau bergeser dengan batu ke, dengan structure ke, yang tu nak buat macam mana kan. Sebab leader ni lebih lasak lah banding dengan mainline. So yang kedua, korang mesti untuk orang yang tak suka main UL ni mesti kata macam-macam lah kan. Sebab kenapalah sebenarnya dia tak ada betul, tak ada salah dalam pemancing ni. Kalau korang perasan masa kita kecil dulu, tak ada pun kita ikut spek yang betul-betul spek lah, spinning, rod yang maksudnya setup yang seimbang. Kita tak ada pun, tapi dapat juga naik. Cuma benda tu bukanlah katanya salah. Dia tak ada betul, tak ada salah pun. Sebab kita pun tak tahu ikan apa yang makan kan. Kalau kita pakai setup heavy sekalipun 10-20 untuk mancing toman, tiba-tiba kita dapat ikan kecil, dapat haruan. Adakah kita nak kata orang yang mancing tu tak betul? Tak. Dia
Tak ada betul, tak ada salah. Cuma dia sesuai ataupun tak sesuai. Kalau korang pakai setup UL, korang nak main Mekong, nak main kolam, korang nak pakai UL, korang kena spend at least dalam 30 minit paling awal lah nak kena bawa naik ikan seberat 30-40 kilo tu kan. Tetapi boleh ke naik? Memang boleh, tapi menyusahkan orang lain lah. Orang lain nak kena angkat rod, nak kena tarik tali dan menyusahkan orang. Adakah itu satu perbuatan yang bijak? Tak, dia tak bijak. So kau tengok tempat, kalau kau nak main UL, nak mancing ikan besar, pastikan tempat tu kosong seorang je, dan pastikan benda tu tali tak putus dan kau tak mengorbankan ikan tu lah. Kalau nak mancing ikan besar lah. Sebab ni sebenarnya dia UL ke tak UL, dia kepuasan masing-masing. So memang kalau nak tanya aku, memang salah lah. Tapi aku peduli apa, ni pancing aku, ni rod aku. So kita tengok adakah sama ada berjaya ataupun tidak aku menggunakan setup ni. Aku akan hari ni untuk mancing bawang ekor merah ni, aku akan pakai anak keli guys. Anak keli pergi kat kedai aquarium tu, korang boleh cari anak keli. So aku akan try kat beberapa spot lah sampai ke, aku pun tak tahulah kat wetland ni mana tempat yang boleh mancing ke tak mancing, sebab tak ada orang bagi tahu. Tapi aku main bantai je. Kalau ada orang marah barulah aku lagi. Okay guys, nanti aku sambung balik. Dapat tuan. Dapat tuan. Tuan, dapat tuan. Tempat tu dia. Bila. Astagfirullahaladzim, mana dia? Ya Allah. Besar ni. Jauh sampai situ tuan. Mana tuan? Dia dah pergi ke sana. Dia besar ni. Tuan tarik. Jangan bagi ikan ni. Tak boleh. Tak boleh tuan. Saya takut tali putus. Tahan sikit. Saya takut tali putus tuan. Tahan sikit. Besar ni. Boleh, insyaAllah. Alamak, dia biji kat situ. Tuan, tolong angkat ni. Tolong angkat pancing. Pergi kat tali pula. Alamak, ni kan. Tuan, ni berat betul ni tuan. Saya rasa ni beam ni. Saya rasa ni beam ni. Saya punya pancing tu. Apa dia dapat? Sekarang dia boleh. Saya rasa beam ni. Ini bukan toman ni. Masih 10 kilo tuan. 10 kilo ni tuan. Serius. Kilo ni. Ini 10 kilo. Oh. Ini beam kan? Tak tahu, saya tak tahu. Beam ni. Tapi saya rasa BM lah. Saya rasa beam ni. Sebab kalau toman dia tarik lagi kan. Bagi tarik kat sini tuan. Tarik kat sini. Ada, nampak? Kenapa ni? Beam ni. Betul tuan. Gila besar. 20 kilo. Ya Allah, berapa kilo ni tuan? Ni besar ni tuan tarik ke sana tuan. Sekejap. Dia tak lepas tu. Besarnya tuan. Dia tarik lagi tuan.
Tengok ni besar ni, besar ni. 10 kilo dia dapat. Ini besar ni, serius. Tarik lagi tuan, tarik lagi ke sini. Ya Allah, besarnya. Besar ni, lebih 10 kilo ni saya rasa. Kan? Ya, lebih ni. 10 kilo ni. Lebih. Besar ni. Kalau 10 kilo dah boleh tarik lah. Ya ni, besar sangat ni tuan. Besar sangat. Lagi besar daripada hari tu. Besar sangat. Kalau tak boleh tarik, buat tu. Tak boleh nak bagi dia letih ni. Ini macam dia kuat sangat. Letih kan? Ya Allah, besar. Tarik lagi tuan, tarik lagi ke sini. Ya Allah, ya Tuhan ku. Tuan kena tarik tali lah tuan. Tuan dah tak boleh tarik pancing lah. Bukan, dia saya takut tarik tali lagi dia putus. Kita dah ada pengalaman dah Black Toman itu kan. Kecuali ni tuan, tolong ambil dalam beg saya tu ada grip. Grip. Ha. Beg saya. Ataupun tuan ni, tuan jaga. Alamak, saya dah tuan, ni dah. tuan bagi jangan main ya. Sekejap. Cari. Putus. Putus ke? Tuan, relax tuan. Relax tuan. Relax tuan. Tali jangan putus. Dapat. InsyaAllah. Bapak, gila. Astagfirullahaladzim. Ya Allah guys. InsyaAllah guys. Ya Allah, besarnya. Dan Alhamdulillah guys, seperti yang dirancang, rezeki Allah Ta'ala tak salah alamat. Berjaya juga aku naikkan ikan bawang ikan merah seberat 26 kilo. Sebenarnya aku punya lip grip tu, penimbang tu dia sampai 20 kilo je. Dan memang dia dah terlebih dah. Jadi aku ukur pakai secara mata kasar ni, secara ukuran pakai tangan ni, anggaran berat dia dalam 26 kilo lah guys. Menggunakan setup sebab aku dah dapat ikan tu dalam beberapa hari yang lepas. Jadi aku dah post dekat dalam status aku. Dan ramai orang tanya pakai setup apa semua kan. Aku sebab ada ramai orang tak percaya aku pakai UL. So UL dia setup dia, memang setup ni aku dah beli daripada 2018 lagi. Flexi Seahawk 2 hingga 6 LB. Kalau korang pasang kat sini 2 hingga 6 LB. So setup ni memang liat. Aku dah pakai main sungai, main laut semua. Memang Alhamdulillah tak pernah patah, tak pernah crack, tak pernah ni. Aku tak ada pakai protection apa pun. Cuma dia punya dekat depan ni dah patah dah. Ni satu aku tak ganti-ganti lagi. Dia punya apa, ring guide ni.
Dan memang sekarang ni Flexi Seahawk pun dia dah keluarkan edition diperbaharui. Ini edition lama ni, 2018 punya edition ni. Memang tahan, memang aku seronok lah pakai. Dan untuk reel, aku pakai reel casking. Reel pun aku dah beli lama dah. Reel ni aku beli tahun yang sama macam aku beli reel ni. Aku beli Rode ni. Ni reel casking model Shaki 3. Aku tak tahu sekarang ni Shaki berapa dah dia keluar. Tapi yang ni model Shaki 3 kalau korang boleh tengok kat bawah tu. So model ni saiz 1000. Saiz 1000. Alhamdulillah, memang aku dah buat main laut, main sungai. Tak ada apa kerosakan guys. Main laut tu, lepas main laut tu kena cuci lah. Still kena cuci lagi. Tapi memang dia tahan kalis air. Memang padu lah cerita dia. Memang ia tidak mengecewakan saya. Jadi kalau korang berminat untuk dapatkan setup ni, boleh korang tengok dekat mana? Dekat bahagian bawah ni, dekat shop. Aku ada letakkan link dia dekat dekat bahagian YouTube aku ni. Jadi kalau korang nak tengok, korang boleh beli kat situ lah. Okay guys, itu saja untuk edisi kali ni. Sampai bertemu lagi di lain rancangan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.